Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tatkala hari yang permai ini, saya di sini membawa sebuah kisah warisan bangsa. Nama saya Nur Damia binti Muhammad Rashid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengisahkan tentang sebuah buku indah lagi bernama Lipul Lara Nusantara, hasil penulisan Ninur Aziz, terbitan Patriots Asia Sendirian Berhad. Buku ini bukan sebarang buku cerita kerana berhimpun di dalamnya aneka cerita rakyat turun-temurun dari segenap pelosok alam Melayu. Ada yang datang dari desa, ada yang datang dari rimba, ada pula yang datang daripada mitos dan dongeng lama yang hidup dalam tutur nenek moyang kita. Segala kisahnya bukan sekadar penglipur lara semata, bahkan tersirat di dalamnya mutiara hikmah, pedoman budi dan ajaran murni yang wajar kita junjung. Buku ini menghimpunkan pelbagai kisah rakyat warisan bangsa, syarat dengan hiburan, teladan dan pengajaran. Antara cerita menarik di dalamnya ialah kisah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Kedua-dua puteri ini terkenal dengan kecantikan serta kemahiran masing-masing. Namun, kasih mereka mula goyah apabila timbul rasa cemburu kerana mencintai putera yang sama. Sengketa itu akhirnya membawa kepada perkelahian. Akhirnya, kedua-duanya menerima hukuman. Puteri Santubong bertukar menjadi gunung yang tegak berdiri, manakala Puteri Sejinjang pula menjadi gunung lain yang terpisah jauh. Pengajarannya, sifat cemburu dan dengki hanya mendatangkan mudarat. Sebaliknya, kasih sayang dan kerungkunanlah yang harus dijunjung agar hidup sentiasa aman. Maka, jelaslah bahawa Lipul Lara Nusantara bukan sekadar penglipur hati, tetapi juga cermin kehidupan serta pengikat warisan bangsa. Sekianlah warka bicara saya berkenaan buku Lipul Lara Nusantara. Kalau tidak kerana bulan, masakan bintang terbit pagi. Kalau tidak kerana warisan, masakan warisan berdiri tinggi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.